Tahniah orang Lembah Kelang, akhirnya LRT3 dah beroperasi sepenuhnya. Jom kami share apa stesen yang ada. LRT3 sepanjang 37.8 km ni menghubungkan laluan bandar utama, Shah Alam dan Johan Setia Kelang. Jadi ada 20 stesen yang dah beroperasi dan 5 lagi stesen sementara untuk pembangunan masa hadapan. Ada juga 2 stesen interchange sepanjang laluan, iaitu stesen bandar utama untuk yang nak menuju ke Kajang, Sungai Buloh dan KL. Stesen ni berhubung dengan MRT Sungai Buloh. Yang kedua, stesen Glen Mary yang berintegrasi dengan laluan LRT Kelana Jaya. Jadi, anda boleh tukar tren ke KL Central, Subang Jaya dan Gombak tanpa perlu keluar dari sistem pengangkutan awam. Tapi, ada satu benda menarik yang mungkin ramai tak perasan. Ini bukan kod sukan tau, inilah rekaan lantai dekat LRT3. Menarik kan? Lagi menarik, ada juga free ride dekat 13 saluan feeder bus Shah Alam, tak termasuk rapid on demand. Nak parking kereta pun free juga dekat 6 lokasi park and ride sampai hujung bulan Julai. Yang dah try laluan LRT3, ada feedback untuk penambahbaikan tak? Kalau tak nak terlepas bantuan yang anda layak, check dekat semak.ecentral.my sekarang.